Tahukah anda, roti canai yang kita makan hari ini sebenarnya bukan berasal dari Malaysia. Roti canai dipercayai dibawa masuk oleh pedagang dan pekerja dari India Selatan suatu ketika dahulu. Ia asalnya berkait dengan roti seperti paratha yang popular di India. Apabila sampai ke tanah Melayu, resepi ini mula berubah mengikut cita rasa tempatan. Teknik tehbar, cara masak dan tekstur rangup lembut itu menjadi identiti tersendiri. Nama canai juga dipercayai datang daripada proses menguli dan menebar dough. Ada juga yang percaya ia berkait dengan nama cenai di India. Walaupun bukan asal dari sini, roti canai kini jadi makanan ikonik Malaysia. Dari warung tepi jalan sampai restoran mewah, roti canai tetap jadi pilihan. Bukan asal kita, tapi dah jadi identiti kita. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.